Sebelum saya menyertai kempen internet selamat, saya sedar masih kurang pengetahuan tentang risiko keselamatan dalam talian seperti penipuan cyber dan buli cyber. Tapi, saya juga berminat untuk tahu lebih lanjut tentang cara melindungi maklumat peribadi dan menggunakan media sosial dengan selamat. Saya belajar tentang etika penggunaan internet, cara mengenal pasti laman palsu dan ancaman cyber. Saya telah menyertai webinar kempen internet selamat yang dianjurkan oleh Nadi untuk beberapa siri. Saya juga sertai program internet selamat anjuran MCMC semasa program generasi madani baru-baru ini. Aktiviti dan ceramah yang dijalankan sangat menarik dan mudah difahami, menjadikan saya lebih peka terhadap keselamatan digital. Selepas saya sertai kempen internet selamat, saya lebih berhati-hati semasa menggunakan internet dan media sosial. Saya dapat berkongsi ilmu ini dengan rakan-rakan dan keluarga supaya mereka juga menggunakan internet dengan selamat.